Jabatan Imigresen Malaysia, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sentiasa komited dan memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang imigresen bagi memastikan keselamatan, kedaulatan dan ketenteraman negara terus terpelihara. Saya, Pengarah Imigresen Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, bersama-sama dengan pasukan penguatkuasa Jabatan Imigresen Malaysia telah melaksanakan satu operasi penguatkuasaan iaitu Ops Gegar pada 11 Julai 2026 di dua lokasi berbeza sekitar daerah Ceras bermula pada jam 1 pagi. Operasi ini melibatkan seramai 40 pegawai JIM WPKL dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Operasi tersebut dijalankan hasil risikan dan aduan awam bagi mengesan warga asing yang dipercayai melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63, Akta 155, Peraturan-Peraturan Imigresen 1963 dan Akta Pasport 1966 serta undang-undang yang berkaitan. Sepanjang operasi dijalankan, seramai 83 individu telah diperiksa. Daripada jumlah tersebut, seramai 56 warga asing dan 4 warga tempatan telah ditahan. Sebanyak 19 notis saman kepada saksi telah dikeluarkan kepada pengunjung dan pecahan tangkapan mengikut warga negara, warga Thailand 2 perempuan, warga Vietnam 33 perempuan, warga China 1 lelaki, warga Indonesia 5 perempuan, warga Bangladesh 10 lelaki, warga Myanmar 4 lelaki, warga negara Malaysia 3 lelaki 1 perempuan, warga Nepal 1 orang. Jadi kesemua warga asing yang ditahan disyaki melakukan pelbagai kesalahan imigresen seperti 1. Tiada dokumen perjalanan yang sah. Yang kedua, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Yang ketiga, menyalahgunakan pas atau permit yang dikeluarkan. Dan yang keempat, melanggar syarat pas di bawah Undang-Undang Imigresen. Kesemua individu yang ditahan akan dibawa ke depo Imigresen Bukit Jalil untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut. Tindakan selanjutnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa. Jabatan Imigresen Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur menegaskan bahawa tindakan penguatkuasaan akan dibuat secara berterusan tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang imigresen, termasuk majikan, pemilik premis dan individu yang melindungi atau menggaji pendatang asing tanpa izin. Sambungan itu, orang ramai diseru agar sentiasa mematuhi undang-undang serta menyalurkan sebarang maklumat berkaitan pelanggaran imigresen melalui saluran rasmi Jabatan Imigresen Malaysia. Kerjasama masyarakat amat penting dalam memastikan kedaulatan negara serta keselamatan awam terus terpelihara. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua agensi yang terlibat serta pihak media atas kerjasama dalam menyampaikan maklumat yang tepat dan cepat kepada masyarakat. Kita mendapat laporan daripada daripada masyarakat orang awam dan aktiviti-aktiviti perniagaan yang dijalankan di sini dapati ramai warga asing yang datang ke sini lah. So sebab tu berdasarkan kepada aduan dan juga maklumat daripada DBKL, kita melakukan risikan dan mendapati memang ada kebenaran. That's why hari ini kita datang ke premis ini. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima, pegawai khidmat pelanggan lah sebagai JRO melayani pelanggan-pelanggan yang datang ke sini dan mereka ini menyalahgunakan pas lawatan lah yang diberikan kepada mereka. Itu kita tak pasti sama ada sindiket atau tidak, tetapi berdasarkan kepada temu ramah kita dengan penjaga premis, mereka ini datang secara sukarela di sini untuk bekerja lah sebagai JRO. Dah 2 bulan beroperasi. Tapi kita difahamkan juga premis ini menjalankan operasi secara haram lah, tidak mendapat lesen daripada DBKL.